Dan apakah kerajaan telah bersedia untuk menghapuskan hutang PT-PTN? Henshin. Apakah kerajaan telah bersedia untuk menghapuskan hutang PT-PTN seperti yang pernah dijanjikan dahulu yang menjadi heboh, dan ataupun janji itulah terlalu dan saya ingin bertanya juga, apakah kerajaan bersedia untuk memperkenalkan satu allowance khas sara hidup bandar bagi pelajar-pelajar B40 ini, terutama di kawasan-kawasan bandar utama, bandar besar seperti di Kuala Lumpur dan juga Pulau Pinang. Terima kasih. Sila Menteri. Saya tumpukan kepada seramai 417,000 untuk makluman ahli yang berhormat. Yang pertama sekali, berapa jumlah pinjaman setakat hari ini? 77.5 bilion telah pun dikeluarkan untuk membantu lebih dari 4.26 juta pelajar. Dan bagi mengambil kira kedudukan fiskal serta komitmen kewangan, tentu sekali kita ambil langkah-langkah yang berbeza. Kita tidak boleh kerana kita tak ada kemampuan fiskal, kita tidak melaksanakan apa-apa langsung. Sebab itu kita mulakan dahulu dengan pendidikan percuma untuk golongan yang amat memerlukan, 10,000 orang dan 3,000 orang. Tambahan lagi 90 juta ringgit untuk pelajar-pelajar yang cemerlang. Begitu juga dengan 417,158 peminjam. Ini kita kategorikan dalam kategori culas. Namun, tidak juga mereka ini seluruhannya akan menerima impak. Sebaliknya hanya kurang daripada 0.7% sahaja setakat ini yang sedang disenaraikan. Untuk soalan contohnya bagaimana untuk kita menghadapi perkara yang ingin dicapai. Yang ini sebenarnya semua blok-blok politik dalam Dewan ini, Tan Sri Yang Tua, pernah dan berpegang kepada prinsip yang sama. Soalnya adalah bukan semata-mata menguruskan hutang tersebut, menghapuskan hutang dan sebagainya. Soalnya adalah menyediakan pendidikan percuma, dan itu sedang dilakukan pada peringkat sekarang. Kalau kita ambil manifesto, contohnya Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, semua ada sebut soal mengurangkan beban pada pelajar, sama ada menerusi pengajian tinggi percuma sedang dilakukan, ataupun mengurangkan kos yuran universiti, keanjalan, ataupun diskaun dan sebagainya. Semua ini memerlukan kita punya tekad, bukan sahaja tekad politik, sebaliknya juga memerlukan keupayaan fiskal. Dan ini sedang diusahakan dari masa ke semasa. Kita tidak pernah tutup langsung ruang dan juga perbincangan. Kita hanya akan pastikan bahawa boleh dilaksanakan dengan pastikan kita ada keupayaan kewangan. Dan sekarang kita sedang memastikan bahawa terutama sekali PT-PTN ada keupayaan kewangan untuk lebih banyak lagi inisiatif baru di masa hadapan, insya-Allah. Baik, boleh menambah. Terima kasih kerana telah menyokong Sadomain Channel. Jika anda merasakan video ini bermanfaat, sila subscribe dan share.